Selamat datang ke Bedah Sains, saya si penanya dan hari ini kita akan membongkar sebuah fenomena kejuruteraan yang sedang mengubah lanskap tenaga dunia. Pernahkah anda terbayang bagaimana kita memindahkan tenaga yang cukup untuk menyalakan sebuah negara merentasi lautan yang ganas dalam keadaan yang lebih sejuk daripada Kutub Selatan? Mari kita mulakan dengan satu angka yang sangat besar. 35 trilion won, ini bukan bajet tahunan sebuah kementerian kecil. Ini adalah nilai kontrak tunggal yang paling besar dalam sejarah pembinaan kapal. Qatar, sebuah negara yang kaya dengan gas asli, telah membuat keputusan yang mengejutkan dunia industri. Mereka telah memesan bukan 10, bukan 20, tetapi 104 buah kapal pengangkut LNG. Dan ke mana pesanan raksasa ini pergi? Hampir kesemuanya pergi ke satu destinasi, Korea Selatan. Persoalannya ialah, mengapa? Mengapa dalam dunia yang mempunyai kuasa besar ekonomi seperti China dan gergasi teknologi seperti Jepun, Qatar meletakkan kepercayaan bernilai 35 trilion won ini ke tangan jurutera Korea Selatan? Jawapannya bukan sekadar harga. Jawapannya terletak pada penguasaan teknologi ekstrim yang memisahkan antara kejayaan penghantaran tenaga dan bencana maritim yang dahsyat. Mari kita teliti apa sebenarnya yang diangkut oleh kapal-kapal ini. Kita bercakap tentang LNG atau gas asli cecair. Di Malaysia, kita mungkin biasa melihat loji LNG di Bintulu, tetapi tahukah anda cabaran sebenar untuk mengeksport gas ini? Gas asli dalam bentuk asalnya memakan ruang yang sangat besar. Untuk menjadikannya ekonomi untuk diangkut, kita perlu memampatkannya. Tetapi kita tidak memampatkannya dengan tekanan tinggi semata-mata. Kita menyejukkannya. Kita perlu menurunkan suhu gas ini sehingga mencecah negatif 163 darjah Celsius. Pada suhu ini, sesuatu yang ajaib berlaku. Gas tersebut bertukar menjadi cecair dan isi padunya mengecut secara drastik. Nisbah mampatannya ialah 1/600. Bayangkan, 600 botol gas di udara dimampatkan menjadi 1 botol cecair sahaja. Ini membolehkan sebuah kapal membawa jumlah tenaga yang luar biasa banyak. Namun di sinilah bermulanya mimpi ngeri kejuruteraan. Suhu negatif 163 darjah Celsius adalah suhu yang sangat kejam. Pada suhu ini, keluli biasa, bahan yang kita gunakan untuk membina bangunan dan jambatan akan kehilangan sifat elastiknya serta-merta. Ia akan mengalami fenomena yang dipanggil low temperature brittleness atau kerapuhan suhu rendah. Jika anda mengetuk keluli biasa yang disejukkan ke tahap ini, ia tidak akan lekuk, ia akan pecah berderai seperti kaca. Bayangkan jika tangki kapal yang membawa ribuan tan gas mudah terbakar tiba-tiba retak seperti kaca di tengah lautan. Istilah yang sering digunakan dalam industri untuk menggambarkan risiko ini adalah sangat menakutkan. Bom bergerak. Jika berlaku kebocoran dan gas ini meruap kembali, risiko letupan adalah sangat besar. Oleh itu, bagaimana Korea Selatan membina tangki yang boleh menahan suhu sejuk beku ini tanpa retak sambil dipukul ombak laut yang ganas? Di sinilah kita masuk ke dalam rahsia pertama teknologi mereka, alloy invar. Jurutera Korea tidak menggunakan keluli biasa untuk lapisan dalam tangki LNG mereka. Mereka menggunakan sejenis alloy khas yang terdiri daripada besi dan 36% nikel. Angka 36% ini sangat kritikal. Pada peratusan ini, alloy invar mempunyai sifat fizik yang unik. Ia mempunyai pekali pengembangan haba yang sangat rendah. Apa maksudnya? Maksudnya, apabila suhu berubah secara drastik dari suhu bilik ke negatif 163 darjah Celsius, logam ini hampir tidak mengecut atau berubah saiz. Ini penting kerana jika logam mengecut terlalu banyak, ia akan menarik struktur kapal dan menyebabkan kerosakan fatal. Tetapi ada satu cabaran besar dengan invar. Untuk memastikan kapal ini ringan dan boleh memuatkan lebih banyak gas, lapisan invar ini dibuat sangat nipis. Ketebalannya hanyalah 0.0 mm. Cuba bayangkan. Dinding yang memisahkan gas cecair beku daripada dunia luar adalah senipis kad kredit. Dan jurutera Korea perlu mengimpal kepingan-kepingan invar setebal 0.7 mm ini untuk membentuk tangki raksasa yang kedap udara sepenuhnya. Teknologi kimpalan untuk menyambung logam senipis ini tanpa sebarang kebocoran adalah satu seni yang sangat sukar dikuasai. Di sinilah kelebihan teknikal Korea Selatan yang sukar ditandingi oleh pesaing mereka. Namun, suhu sejuk bukan satu-satunya musuh. Musuh kedua adalah laut itu sendiri. Apabila kapal bergerak, cecair di dalam tangki tidak duduk diam. Ia bergocang. Fenomena ini dipanggil sloshing atau fenomena goncangan. Bayangkan anda membawa secawan air penuh sambil berlari. Air itu akan melimpah dan melanggar dinding cawan, bukan? Sekarang, bayangkan cawan itu adalah tangki kapal sebesar bangunan pencakar langit dan air itu adalah LNG seberat ribuan tan. Apabila ombak memukul kapal, cecair LNG di dalam akan menghentam dinding tangki dengan kekuatan yang luar biasa.
Hentaman ini boleh berlaku beribu-ribu kali sepanjang perjalanan. Jika dinding tangki itu rata, hentaman cecair ini boleh menyebabkan tekanan yang cukup kuat untuk merobek lapisan invar yang nipis tadi. Ingat, ia hanya kosong, 7 mm. Jadi, apakah penyelesaiannya? Jurutera Korea menggunakan reka bentuk yang dipanggil jenis membran dengan struktur berkedut atau corrugated. Dinding tangki ini tidak rata. Ia mempunyai lipatan seperti akordion atau zinc atap tetapi jauh lebih canggih. Struktur berkedut ini berfungsi sebagai penyerap kejutan. Apabila cecair LNG menghentam dinding, lipatan ini memberikan sedikit keanjalan. Ia membolehkan dinding itu bernafas dan menyerap tenaga hentaman tersebut tanpa koyak. Ujian makmal menunjukkan bahawa reka bentuk tangki Korea Selatan ini mampu bertahan sehingga 500,000 kitaran hentaman sloshing. Ini adalah satu tahap ketahanan yang memberikan keyakinan mutlak kepada pemilik kapal seperti Qatar. Mereka tahu bahawa kapal ini boleh meredah ribut taufan tanpa risiko tangki mereka pecah dari dalam. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang ekonomi. Dalam perniagaan LNG, setiap titis gas adalah wang. Walaupun dengan penebat yang terbaik, haba dari luar pasti akan menyelinap masuk ke dalam tangki. Apabila ini berlaku, sebahagian kecil LNG akan mendidih dan kembali menjadi gas. Ini dipanggil BOG atau Boil Off Gas meruap. Jika gas ini dibiarkan terbang ke udara, itu adalah pembaziran wang dan pencemaran alam sekitar. Kapal-kapal lama mungkin membakar gas ini sebagai bahan api atau membuangnya begitu sahaja. Tetapi dalam era moden, kecekapan adalah segala-galanya. Teknologi penebat haba Korea Selatan adalah antara yang terbaik di dunia. Mereka menggunakan sistem penebat 4 hingga 5 lapisan yang sangat kompleks di sekeliling tangki invar tadi. Hasilnya, kadar BOG harian kapal buatan Korea adalah sangat rendah, iaitu antara 0.07% hingga 0.1% sahaja. Ini bermakna setiap hari hanya sebahagian kecil daripada 1% muatan yang meruap. Ini adalah standard emas dalam industri. Tetapi apa yang mereka lakukan dengan 0.07% gas yang meruap itu? Adakah ia dibuang? Tidak. Di sinilah masuknya teknologi sistem pencairan semula atau reliquefaction system. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan loji pemprosesan mini di atas dek. Sistem ini akan menyedut gas BOG yang terhasil, memampatkannya semula, menyejukkannya kembali dan mengembalikannya ke dalam tangki sebagai cecair. Kecekapan sistem pencairan semula buatan Korea ini mencecah 99%. Ini bermakna hampir keseluruhan gas yang sepatutnya hilang dapat diselamatkan. Bagi syarikat seperti Qatar Energy, penjimatan daripada sistem ini boleh mencecah ratusan bilion won setiap tahun sepanjang hayat kapal tersebut. Inilah sebab ekonomi mengapa mereka sanggup membayar harga premium untuk kapal Korea. Sekarang mari kita lihat dari sudut kapasiti pengeluaran. Membina satu kapal LNG bukan seperti membina kereta, ia adalah projek mega. Namun limbungan kapal di Korea Selatan mempunyai kepantasan yang menakjubkan. Purata masa pembinaan untuk satu kapal LNG di sana adalah sekitar 28 bulan. Ini adalah rekod terpantas di dunia. Bagaimana mereka melakukannya? Ia bukan sekadar bekerja keras. Ia adalah tentang sistem. Mereka mempunyai dok kering dry dock yang berskala raksasa, membolehkan mereka membina beberapa kapal serentak. Mereka menggunakan sistem blok di mana bahagian-bahagian kapal dibina di tempat lain dan kemudian disambung di dok utama seperti kepingan Lego gergasi. Keupayaan untuk menyerahkan 104 buah kapal dalam tempoh masa yang ditetapkan adalah faktor kritikal bagi Qatar. Mereka mahu menguasai pasaran gas dunia sekarang, bukan 10 tahun lagi. Hanya Korea Selatan yang mempunyai kapasiti dok dan rantaian bekalan yang cukup matang untuk memenuhi permintaan mendesak ini tanpa mengorbankan kualiti. Kita juga perlu berlaku adil dalam perbandingan. Adakah negara lain seperti China dan Jepun tidak boleh membina kapal LNG? Jawapannya ialah mereka boleh dan mereka ada membina kapal LNG. Jepun adalah pelopor awal teknologi ini. China juga sedang mengejar dengan pantas. Namun dalam konteks spesifikasi teknikal tertinggi yang dituntut oleh Qatar, terdapat jurang yang ketara. Kapal buatan Jepun contohnya sering menggunakan reka bentuk tangki sfera Moss type yang sangat kuat tetapi berat dan memakan ruang, menjadikan kapasiti kargo kurang efisien berbanding reka bentuk membran Korea. Manakala industri perkapalan China walaupun semakin maju, masih belum dapat menandingi rekod keselamatan dan kecekapan sistem BOG serta ketepatan kimpalan invar yang dimiliki oleh Korea Selatan secara konsisten pada skala besar ini. Dalam industri di mana satu kesilapan kecil boleh menyebabkan kerugian berbilion ringgit atau bencana alam sekitar, cukup baik tidak memadai. Qatar memerlukan yang terbaik dan buat masa ini data menunjukkan itu adalah Korea.
Tetapi Korea Selatan tidak berhenti setakat LNG. Mereka sedang melihat ke masa hadapan yang lebih jauh. Dunia sedang bergerak ke arah tenaga hijau, dan tenaga hijau masa depan adalah hidrogen dan amonia. Membawa hidrogen cecair adalah cabaran yang jauh lebih sukar daripada LNG. Jika LNG perlu disimpan pada suhu negatif 163 darjah Celsius, hidrogen cecair perlu disimpan pada suhu negatif 253 darjah Celsius. Ini hanya 20 darjah di atas sifar mutlak absolute Z. Pada suhu ini, hampir semua bahan menjadi rapuh. Namun, pengalaman Korea dalam mengendalikan kriogenik suhu sangat rendah dengan LNG memberikan mereka tapak yang kukuh untuk memimpin pasaran kapal hidrogen. Mereka sedang membangunkan sistem tangki dan penebat baharu yang boleh menahan suhu ekstrem ini. Selain itu, mereka juga sedang merevolusikan cara kapal dikendalikan. Kita sedang memasuki era kapal swapandu atau autonomous ship. Korea Selatan sedang giat menguji sistem yang dipanggil HINAS. Ini adalah sistem navigasi pintar berasaskan kecerdasan buatan air. Bayangkan sebuah kapal raksasa seberat 260,000 tan yang boleh mengemudi dirinya sendiri merentasi lautan Pasifik. Sistem HINAS ini menggunakan kamera, radar dan data satelit untuk mengesan halangan, beramal cuaca dan mengoptimumkan laluan untuk menjimatkan bahan api. Sasaran mereka adalah untuk mencapai tahap autonomi, tahap 4 di mana kapal boleh beroperasi tanpa campur tangan manusia dalam kebanyakan situasi. Ini bukan sahaja mengurangkan kos operasi tetapi juga mengurangkan risiko kemalangan akibat kesilapan manusia. Jadi, mari kita rangkumkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Kontrak 35 trilion won dari Qatar bukanlah satu kebetulan. Ia adalah hasil daripada penguasaan teknologi yang mendalam. Pertama, penggunaan alloy Invar dengan kandungan 36% nikel yang tepat dikimpal dengan ketepatan mikroskopik walaupun senipis 0.7 mm. Kedua, struktur berkedut yang bijak untuk menahan fenomena sloshing sehingga 500,000 kitaran. Ketiga, sistem penebat berlapisan yang mengekalkan kadar BOG serendah 0.07%. Keempat, sistem pencairan semula dengan kecekapan 99% yang menjimatkan wang. Dan kelima, kepantasan pembinaan 28 bulan yang tiada tandingan. Semua ini menjadikan Korea Selatan sebagai kuasa dominan dalam lautan tenaga global. Mereka bukan sekadar membina kapal, mereka membina talian hayat tenaga dunia. Sama seperti Malaysia yang berbangga dengan Petronas dan kompleks LNG kita, Korea Selatan berbangga dengan keupayaan mereka membina kapal yang membawa gas tersebut ke seluruh dunia. Ini adalah simbiosis teknologi dan ekonomi yang menggerakkan tamadun moden kita. Dalam episod akan datang, kita mungkin akan melihat bagaimana teknologi ini berevolusi untuk membawa hidrogen, bahan api masa depan yang bersih. Adakah Korea akan kekal di takhta nombor 1? Hanya masa dan inovasi yang akan menentukan. Saya si penanya dan ini adalah Bedah Sains. Terus bertanya, terus mencari jawapan.